suara meyakinkan jiwa. Seumur hidupku hanyalah padamu. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Vida yang telah menjemput saya dan rakan-rakan artis untuk majlis High Tea yang cukup meriah ni. Dan saya doakan semoga Datuk terus sukses dan berjaya. Jutaan terima kasih kepada Datuk Vida yang telah menganjurkan program penyatuan semula artis-artis Gegar Organza. Dengan program ni dapatlah kita bertemu semula dengan menggabungkan balik situasi kemeriahan artis-artis lama. Sebenarnya saya akan menghasilkan program Gegar Organza musim kedua, saya rasa lepas raya nanti, dan program ini ada menampilkan satu kelainan, satu kejutan, suatu elemen wow dalam rancangan ini yang anda pastinya idea ini tak ada di mana-mana lagi. Kita kena tunggu Gegar Organza musim kedua. We are so young and free. Itu dia majlis High Tea Datuk Seri Vida dah pun berakhir dan ini merupakan episod terakhir majlis. Terima kasih kepada anda yang terus menonton rancangan kami. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Saya Hanif Fazil. Bye! Hey, Nabi and the gang! Nampak cium cincin, Mak. Cium cincin. Chicken, sedapnya. Nak makan kejap lagi tau. Apa yang saya ilhamkan selama 2 tahun penantian 2 tahun itu adalah berbaloi. Datuk Vida melantik saya sebagai duta Vida Beauty. Misalnya keluar tagline begini adalah kerana untuk cincin. Kita jumpa second season. Lah, confident.